Kalau saya meninggal, emas kat public gold itu macam mana? Jom saya ceritakan satu kisah benar daripada kenalan dealer public gold saya. Petang semalam, Encik H terima satu panggilan daripada public gold Cawangan, Kota Baru, Kelantan. Maklumkan bahawa satu staf menerima satu surat wasiat daripada panel pengurusan wasiat yang dimiliki oleh pelanggan dia yang sudah meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada bulan Januari lalu. Dalam wasiat itu ada nyatakan bahawa pelanggan ini ada mempunyai akaun Gap Public Gold, lengkap dengan alamat Public Gold Cawangan, Kota Baru, Kelantan dan juga nama waris. Encik H tanya staf, berapa emas yang ada dalam akaun Gap arwah? Arwah itu sempat simpan 5 gram emas dalam akaun Gap Public Goldnya sewaktu dia hidup. Staf suruh Encik H hubungi pewaris untuk urusan profil pelanggan dan menutup akaun Gap. Emas itu akan dijual untuk dapatkan tunai dan diberikan kepada pelanggan, atau emas itu ditransfer masuk ke akaun pewaris. Dia pun hubungilah nombor telefon pemilik arwah pewaris yang masih hidup itu. Alhamdulillah, suami dia angkat. Jadi dia pun terangkanlah apa yang berlaku dalam akaun Gap Public Goldnya, bahawa diwasiatkan dan sebagainya. Dan suami dia pun sangat memberi kerjasama. Apa yang saya nak kongsikan ada 3. Pertama, buat wasiat sudah jadi keperluan. Walaupun sekelumit harta, buatlah wasiat dengan panel wasiat. Kedua, kalau tak ada panel wasiat, mungkin keluarga si mati tidak tahu bahawa arwah mempunyai emas sebanyak 5 gram dalam akaun Gap Public Gold. Ketiga, Public Gold sangat telus dalam urusan wasiat emas dalam akaun Gap Public Gold, maupun yang masih dalam pembayaran Easy Payment Plan (EPP) jika pemilik meninggal dunia. Yang terakhir, kalau tiada panel wasiat, paling kurang kena bagi tahu kepada keluarga terdekat akaun-akaun yang kita ada. Nanti kalau meninggal, akaun-akaun tersebut bolehlah diuruskan oleh waris tanpa ada yang tertinggal. Semoga kisah ini menjadi pengajaran bagi kita yang masih hidup. Ajal adalah ketentuan Allah yang kita tak tahu sampai bila-bila. Mungkin cepat, mungkin lambat. Jika anda berminat untuk simpan emas dengan Public Gold, klik link di bio saya atau hubungi saya terus. Tengok tutorial pin video di profil saya